Dengan aplikasi MyBSM Mobile, ia memudahkan anda untuk membuat transaksi perbankan secara dalam talian, sama ada untuk lakukan pindahan wang, pembayaran secara QR Code, bayaran bil, top up dan sebagainya. Jadi, dalam video ini kami nak tunjukkan cara bagaimana anda boleh lakukan bayaran bil TNB dari akaun BSN anda melalui aplikasi MyBSM Mobile. Pertama sekali, selepas anda buka dan masuk ke aplikasi MyBSM Mobile, pada laman utama ini tekan More. Kemudian tekan Pay Bill. Seterusnya tekan Billers. Selepas itu terus buat carian TNB dan pilih TNB. Pada laman ini isikan maklumat yang diminta seperti nombor akaun TNB dan amount bayaran bil ini. Jika sudah selesai, tekan Next. Kemudian sahkan maklumat bayaran bil seperti yang dipaparkan ini adalah betul dengan menekan pada Pay Now. Untuk teruskan transaksi bayaran bil TNB ini, tekan Approve. Akhir sekali, ia akan paparkan status bayaran bil TNB ini. Untuk kongsi atau simpan resip bayaran bil TNB ini, tekan Share. Setakat itu saja video kita pada kali ini dan jangan lupa follow Ali Gadget untuk pelbagai lagi info terkini dan tutorial. Bye!